Reformasi. Silakan puan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih pengerusi majlis. Yang saya hormati barisan calon, kita ada begitu ramai calon, Masya Allah, dan saya tersentuh kerana Saudara Julfitri mempamerkan semangat setia kawan, memperkenal calon-calon KC, bukan calon, KC yang sudi bersama, dan kita beri tepukan untuk beliau, Cikgu Rafi, kerana sebenarnya bukan sahaja kita meraihkan yang menang, kita meraihkan yang bertanding, kita meraihkan mereka semua yang hadir, bukan semata-mata kerana pemilihan, kerana menggunakan wadah dan peluang ini untuk memperkukuh setia kawan, insya-Allah. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan, salam hormat. Saya Nurul Izzah. Sudah lama saya tidak bertandang ke Negeri Sembilan. Saya diberi tugasan untuk menjaga zon utara, Wabi Ravi, ya, geng lama saya. Jadi bila datang ke sini, saya boleh nobatkanlah antara semua program menyantuni akar umbi yang mampu kami laksanakan sebelum hari membuang undi. Dalam kesempatan yang sebentar ini, tidak ada bandingnya dengan kemeriahan, dengan kehebatan dan kehangatan sambutan hadirin hadirat di Negeri Sembilan dan juga warga Melaka yang hadir. Sebenarnya banyak mengajar kita. Ini bukan konsert dan kita pilih untuk tidak menyanyi kerana saya takut suara-suara sumbang mengganggu-gugat emosi satu sama lain. Bukan saudara tapi saya. Tapi saya. Saya juga nak tekankan di sini kerana saya dah lama tak bertemu seorang individu ini. Hampir setahun, ya. Hampir setahun saya tak jumpa Datuk Seri Syamsul Iskandar, ya. Hari ini saya hampir-hampir lupa wajah beliau. Jadi saya rasa wow, you know, this is a great opportunity. Saya kena ucap terima kasih lah kepada tuan rumah, pengerusi majlis. Bila anjur program ini dapatlah saya bertemu dengan Datuk Seri Sam, ya, daripada Melaka, ya, Melaka. Dia hadirin hadirat, saya rasa tema pada hari ini kita di dalam konteks keadilan sejarah parti, kita tak pernah menjangkakan bila dapat menang peringkat pusat, jelmaannya atau bagaimana ia dapat direalisasi gaya-gaya semasa 2018. Sama ada isu rundingan, sama ada isu pertembungan, sama ada isu antara imajinasi, harapan dan juga pelaksanaan kata-kata, saya boleh tekankan. Yang penting adalah bagaimana kita sebagai sebuah parti pada awalnya tak menjangkakan, dan kalaupun kita jangkakan, ia tidak seperti mana kita gambarkan dalam kepala kita. Saya fikir bila kita menang, sudah tentu kita mampu berdiri sendiri. Contohnya, tidak perlu ada gabungan. Ya, kita bermula sebagai sebuah parti berbilang kaum, ya, YB SIM. Mula dalam konteks masyarakat masih lagi, ya, parti politik berasaskan kaum masih lagi menular. Tapi kita teruskan kerana kita mendepani semangat zaman. Kita mendepani cabaran dan kita buat langkah berani untuk memilih masa depan buat Malaysia. Bukan semua dapat bersama. Samalah bila kita mula-mula dengan Parti Keadilan Nasional, ABIM dan JIM menjadi teras kepimpinan Melayu. Ada juga NGO-NGO yang bukan Melayu yang bersama untuk meramaikan dan memperkukuh teras kepelbagaian, teras kesatuan Malaysia ini. Tapi bila kita bercantum dengan parti rakyat, ramai yang tinggalkan kita.
Kadang-kadang sukar kan untuk melihat melangkaui persepsi negatif. Kita mula dengan persepsi mata lebam. Orang rasa simpati, rakyat dapat menjiwai. Kita menyentuh hati-hati wanita, ibu-ibu, anak-anak, ayah-ayah yang melihat bila masa kezaliman itu dilakukan. Tapi bergerak ke depan, bila kita ambil langkah berani untuk bersama dengan PRM, saya tahu ramai merasakan, kenapa kita buang masa dengan parti seladang? Kenapa kita buang masa dengan parti haluan kiri? Tetapi sekali lagi, mendasari keputusan tersebut adalah idealisme. Kita kena ada prinsip kepedulian rakyat. Memang sukar kerana bukan semua tahu dalam buku sejarah. Tidak disisip dalam pelajaran Form 1, Form 2, Form 3. Selalunya hanya disajikan sejarah of the victorious, yang menang. Tapi kita tak begitu tahu tentang pengorbanan parti rakyat, khususnya pada 70-an sebelum mereka sendiri. Dari segi tangkapan, dari segi penindasan. Tapi prinsip kepedulian rakyatlah yang membina kepada program-program, kalau di konteks negeri Selangor, negeri Pulau Pinang, prinsip kepedulian rakyat. Kita sebut di Pulau Pinang, YB SIM. Ada 2 SIM, satu SIM Kuantan, satu SIM Bayan Baru. Jangan keliru, satunya MPP, satunya naik presiden. Jangan keliru. Ya, tak payahlah saya bagi nombor, ya Allah YB, kalau nak kempen pun. Tapi maksudnya sama dengan isu kalau YB SIM, Zizin dia sebut tentang, sekali lagi, prinsip kepedulian rakyat. Apa dia? Jangan mudah-mudah beri kuasa penuh kepada syarikat insurans perubatan. Jangan sampai kita lupa keperluan rakyat untuk mendapatkan perubatan dikala mereka sakit. YB SIM di Kuantan. Jangan pula Malaysia, kita punyai rakyat yang mudah kadang-kala di scam. Berbanding dengan rantau Asia Tenggara, Malaysia lah antara yang paling mudah mengikut angka Polis Diraja Malaysia, terpedaya dengan skim-skim penipuan di seluruh rantau ini. Semuanya berpandukan apa? Prinsip kepedulian rakyat. Prinsip kalau ada kekayaan ekonomi, kita kena rakyatkan ekonomi itu. Nak jelmakan bukannya mudah. Maka bila lahir saja di negeri Selangor, dapatlah tabung untuk anak negeri. Dapat masuk universiti sama. Berkahwin untuk perkahwinan cukuplah yang pertama, ya. Juga diberikan imbuhan dan bila meninggal dunia mendapat khairat kematian. Pada saya, cabaran kita sekarang, bagaimana nak mengangkat, memartabatkan prinsip ini. Kalau dalam konteks Negeri Sembilan, saya maklum, saya jemput Datuk Seri Amanuddin untuk hadir bersama dalam malam ini pada program kita, kerana prinsip kita adalah kita ini pemimpin untuk semua saudara-saudari. Kita ini membina parti untuk semua saudara-saudari. Kita bermula, kalau nak menang peringkat pusat ke peringkat negeri, bermula dengan kesatuan kita saudara-saudari. Jadi untuk menjadi pemimpin, kita mulakan dengan langkah sebegini. Pada saya, kerana itulah bila nak menjelmakan kemenangan, hari-hari yang mendatang, kalau dulu kita pembangkang, terus terang saya katakan, 3 penggal bertanding di kerusi majoriti Melayu. Saya bukan nak puji Syamsul Iskandar, banyak kali saya marah dia. Saya selalu marah dia. Tetapi apa pun, bila diarah pergi Bagan Datuk, dia pergi ke Bagan Datuk. Berapa ramai kat sini kalau kena suruh pergi Bagan Datuk, kita astaghfirullahalazim. Presiden tak sayang aku ke? Tapi kerana itu saya semasa bertanding di Permatang Pauh, dan bukan mudah kerana kita semua mengetahui sentimen
yang membara sehinggakan kepala batas pun Datuk Seri Rizal Marikan juga menjadi mangsa. Walaupun sibuk berkempen, saya pergi bukan sahaja ke Bagan Datuk, saya pergi juga ke Hang Tuah Jaya. Jadi inilah antara semangat setia kawan kita bersama. Kenapa kita masih ingat sampai ke saat ini? Kerana kita bukan hanya bersama semasa kita menang. Dan sekarang kita dah menang, saudara-saudari. Dan di saat inilah kita kena fokus kepada bukan sahaja memastikan kerajaan itu stabil. Kerana mahu tidak mahu, kesatuan kita menjadi prasyarat sebelum kita mampu untuk mendekati orang lain. Kalau ada di luar sana budaya, ya saudara-saudari gilih, budaya yang berlainan, kita pun tahu the deep state exists. Kita tahu nak melakukan perubahan ada 3 syarat utama mengikut kajian dan juga pengalaman negara luar. Pertama, perlunya ada iltizam politik. Ahli politik dia kena tahu perlunya ada perubahan. Dia kena ada keberanian untuk melakukan perubahan. Dan kerana parti kita bukan calang-calang parti. Bukan calang-calang parti, maka syarat, maka ujian, maka tekanan dia jauh lebih hebat berbanding parti lain. There is a reason for that. Kalau kita kata tak nak mereka buat, kita kena mulakan dengan pastikan kita tak buat. Kedua, ianya perlulah sesuatu yang berdasarkan bukti. Nak buat sesuatu tak boleh cakap ataupun fikir tanpa pembuktian, tanpa kita menguji terlebih dahulu, kerana hidup orang, keluarga orang, duit orang, masa depan orang di tangan kita seolah-olah. That is the test of government. That is the test of government peringkat negeri ataupun pusat. Dan saudara-saudari, tumpuan negara kita ini selama 60 tahun lebih, tumpuan negara kita dicorakkan oleh kerajaan di bawah Barisan Nasional. We inherited the system. Jadi kalau kita nak melakukan perubahan, apa syarat ketiga? Syarat ketiga, saudara-saudari, adalah kaki tangan kerajaan. Kaki tangan kerajaan. Saya tahu YB Kak Fad tak mudah kerana dalam kementerian perlu menangi hati mereka. Tak menang hati, tak jalanlah apa yang kita ikhtiarkan. Betul tak Datuk Mazli? We need them to be on board. Maka bagaimana dalam keadaan sekarang kita boleh guna pakai kekuatan akar umbi anggota kita? Wajib dilibatkan. Kadang-kala mungkin kita sibuk, semua ada tugas masing-masing, tugas rasmi, tugas kerja daripada pagi sampai malam, mesyuaratnya jawatan kuasanya. Tapi kita kena cuba ingat, who was with us when we were nothing? Maka mesej saya kepada saudara-saudari, mesej saya dalam 24 bulan perancangan, kerana saya tak pandang sangat pemilihan. Kenapa? Kerana cinta saya, kalau saya bertanding 2010 sebagai naib presiden, setiap kali saya akan ambil, kalau kata ada cai lah kan. Cai presiden tu bukan cai saya. Selalu bergaduh je selalu. Tapi hampa tak ingat. Jadi, thank you Mai. Thank you. Jadi, bila kita ke depan, sudah tentu kita bukan sahaja bekerja dalam skop naib presiden, pengarah pilihan raya bersama. Tak ada masalah kalau tidak ada jawatan pun. Tetapi kali ini yang saya ingin tawarkan adalah masa depan corak kempen yang lebih lunak, lebih dekat, lebih menyantuni wanita, anak muda dengan bersama saudara-saudari. Dan tak mungkin saya boleh buat untuk konteks Negeri Sembilan. What would I know so much about Negeri Sembilan? Hampa yang tahu. Jadi kita nak pastikan bila Julfitri sebut di cabang-cabang, di negeri-negeri, di daerah mengundi masing-masing, bila dah rancang, 24 bulan yang mendatang, kita kena gerakkan satu semangat baru.
Apa pun yang berlaku pada 23 dan 24 Mei, saudara-saudari, kita kena ada show up dan kita kena kempen supaya kita menangkan parti kita, saudara-saudari. Itu yang saya nak maklumkan, nak libatkan, nak ajak. Kerana apa pun yang berlaku, kerana itu dalam kempen pada saya, antara cabaran utama sebagai salah seorang yang telah bekerja dengan semua pasukan di parti ini, kita banyak tim. Tim A, tim B, tim C. Negeri Sembilan jangan cakap lah. Hampa. Nak kutuk Perlis tak boleh, pasal Perlis banyak tim. Tapi bagaimana keupayaan kita, semua pun kita boleh rangkumkan dalam satu tim keadilan. Saya dalam hal ini ingin mengatakan, kita berhadapan dengan anak muda yang 12% sahaja bergiat dalam politik. Wanita rasa mereka tak dihargai. Mereka rasa tak ada parti politik yang bercakap, bawa, perjuangkan hal mereka. Dia bukan soal hanya 30%. Pada saya, target 40% calon inklusif AMK dan wanita. Dia kena bincang bab itu. Bila cakap dengan Akar Umbi yang bercakap dengan saya, berbincang dengan saya, dia kata, kita ni menghadapi cabaran kerana dengan parti komponen, kadang-kadang jawatan ketua kampung pun kita tak dapat. Kita seolah-olah dipinggirkan, the last in line. Sedangkan kita yang bawa kepada kemenangan. Tapi dalam hal rundingan, tak cukup kalau bawa ke pusat, saudara-saudari. Kalau Negeri Sembilan tak ada hal lah, sap-sap soy je, banyak gangster kat sini. Dia gangster baik. Gangster sini cakap macam tu je boleh. Maka dalam perancangan SIM, you jangan tengok kat YB Ravi je. Dia bukan gangster, dia baik hati. Tak baiklah you ni. Kita jangan negatif persepsi. Ya, air yang tenang, jangan disangka tak ada buaya kat bawah tu. Bukanlah siapa kat sini buaya tak. Tapi saya nak maklumkan dasar itu. Pertama, agenda kita kena menyantuni akar umbi. Dan dalam konsep akar umbi itu, semua otai-otai kita ini, dia jadi sebahagian daripada sejarah penubuhan parti. Tanyalah kepada sesiapa pun. Pilihan raya yang paling berhantu dan menakutkan dan kasar dan ganas, tak lain tak bukan kecuali di Teluk Kemang. Teluk Kemang. Siapa yang survive Teluk Kemang ni, dia ada 3-4 pangkat lah. Dia macam, dia kira boleh survive anything. Kerana cara kita, walaupun di lembah pantai kita kena baling batu. Teluk Kemang pun baling batu. Penyapu biar silap. Penyapu lidi penyapu lidi. Dihambatnya. Tapi nak maklumkan semua ini sebagai sebahagian daripada sejarah kita, supaya otai harus dimuatkan dalam sesi latih tubi, dalam sesi berkongsi dan program pengkahadiran. Tuan Haji Yahya Syari jangan sahaja ada lagu. Lagu saja tak mencukupi. Kita kena ada simulasi kan. Siapa yang pernah jadi setiausaha politik mengajar yang lain. How do you perform your function? Siapa yang pernah jadi exco kena juga ajar yang lain supaya tak kekok bila kita menang negeri. Nak menang ni dia kena bersedia hari ini. Dan bila anak muda dengar, Parti Keadilan, Akademi Sekolah Politiknya dia ajar bagaimana nak menjadi seorang exco. Dan exco pun bukan seorang. Calon bukan sekadar calon dibelakangi dengan pasukan yang tahu bagaimana untuk menggerakkan jentera kerajaan dan meyakinkan pengundi dan berkomunikasi supaya segala kejayaan yang dibuat itu mampu memberi kesan. These are all part of human interaction. Kalau tak sentuh manusia, cakaplah apa pun.
Buatlah apapun. Mereka mengundi berdasarkan emotions. Mereka mengundi berdasarkan perasaan. Bayangkan sekarang banyak parti kat luar sana. Semua bertembung. Kita kalau tak dapat dekati, maka kita tak mampu mengulangi kejayaan. Tahun 1999 berapa undi Melayu? 54% kerana emosi. Of course kita dapat buat langkah yang berani. Lepas 2003, banyak kerusi yang kita dapat tandingi, kerusi multiracial. Kerana semua orang rasa, tak maulah bertanding di kerusi-kerusi yang majmuk. Tapi kita ambil cabaran tersebut. Sekali lagi mendepani cabaran masa depan. Bertanding di sana. Dan Alhamdulillah diberikan kemenangan. Kerana itu, bila nak menyantuni akar umbi, kena sama dengan masyarakat. Maksudnya, pengundi tegar kita. Saya bertemu dengan Berita Tamil, Persatuan Berita Tamil. Ramai mengatakan, kami daripada awal beri sokongan penuh kepada Datuk Seri Anwar. Jadi sudah tentu kami mengharapkan dari segi pembangunan sosioekonomi diambil kira dengan serius. Kadang-kadang nak belajar bahasa Tamil di sekolah. Semua ini kita memerlukan gandingan secara bersama. Kerana kalau tidak, kita hilang pengundi asas, pengundi tegar kita. Dan kerana itu pada saya, kita kena berlari-lari. Selepas saja 24 Mei nanti, buat kempen besar-besaran. Kerana perancangan ini tidak boleh kita ambil mudah. Bab kedua, saudara-saudari, dari segi apa yang kita lakukan, training dan sebagainya, saya minta di peringkat cabang, cuba sedaya upaya. Nak pilih general tak boleh sebut nama, bahaya. Di sini semualah, semua harus ambil kira bagaimana kita boleh memujuk satu sama lain. Seboleh mungkin di setiap cabang. Kerana apa? Kerana setiap seorang itu sangat bernilai kepada kejayaan kita. Saya bimbang kerana sudah tentu mereka akan serang. Tetapi yang penting sekali adalah kekitaan. Dan bagaimana semangat pada malam ini dapat kita tonjolkan supaya dalam 24 bulan yang mendatang, bukan sahaja 1, 2, 3 hero-hero, heroin-heroin di peringkat negeri, di peringkat cabang, dilihat sebagai mampu memberi ikatan yang lebih teguh antara parti dan juga kerajaan. Dalam konteks ini juga, saudara-saudari, dari segi naratif, ada 3 badan yang membantu kita sekarang. Merdeka Center, Ilham Center dan IDE, Institut Darul Ihsan. Semua findings kita tahu memang ada yang negatif. Tapi sebagaimana kita buat semasa tahun 2017, kita pergi dari cabang ke cabang, negeri ke negeri, kita kongsi supaya setiap pimpinan di akar umbi tahu dan rasa yakin. Kerana kadang-kala amuk-amuk di media sosial tak membantu dalam kita mengetengahkan kejayaan kita. Hatta dari segi kampung angkat madani pun tidak menyeluruh komunikasinya supaya orang nampak dalam banyak-banyak Perdana Menteri. Ini Presiden kita mengutamakan targetnya pembasmian kemiskinan. Tapi pada masa yang sama tak cukup. Kerana sebagaimana Julfitri buat dahulu. Saya masih ingat semasa Majlis Belia Malaysia. Majlis Belia Malaysia daripada awal mengangkat anak muda supaya jangan anak muda itu mereka kehilangan peluang untuk menimba ilmu dan mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik berbanding sebelumnya. Maka saudara-saudari, banyak perkara isu hangat yang dibincangkan, tapi pada malam ini saya mahu beri 3 mesej yang saya sebut tadi. Pertama, kesatuan parti dalam mendepani cabaran masa depan. Parti yang tidak bersatu,
parti yang tidak bersama mampu menggarap cabaran yang mendatang akan mengakibatkan kita hilang dalam 5-10 tahun yang akan datang. Yang saya sedih, kritikan utama saya kepada sistem pemilihan kerana kita selalu bergaduh antara satu sama lain. Mungkin kali ini kita boleh buat sesuatu yang berbeza. Lebih-lebih lagi bila pihak HQ dah putuskan yang menang dan yang kalah kedua-dua ada hak untuk mengundi. Tapi kita kena pergi lebih laju lagi, lebih menekan lagi supaya kita boleh sampai ke destinasi akhir. Kedua, kita kena pastikan rancangan dan kempen kita, semangat yang ditonjolkan pada malam ini, termasuklah semua calon-calon dengan pantun-pantun yang berbeza, 24 bulan yang akan datang. Dan kita tak boleh menang sesama kita. Saya dah mulakan proses mendekati asatizah. Kerana apa? Kerana pada saya, kalau keadilan, kita bermula dengan kekuatan, ya, semua asatizah bersama sampaikan ketika itu. Siapa boleh nafikan? Apa asbab Allahyarham Datuk Tuan Guru Ni Aziz boleh secara solid bersama? Maksudnya dalam 26 tahun fitnah yang dilemparkan itu, termasuk serangan dalam perhimpunan agung beberapa parti, menunjukkan kita ini sebagai wajah negatif, wajah musuh negara, wajah jahat. Apa yang berlaku pada PRM itu cuba mereka buat terhadap kita. Bagaimana kita nak tangani? Tapi ia bermula untuk tangani dengan kepercayaan kita kepada idealisme, kepada identiti, kepada kenapa kita pilih keadilan. Kita kena kembalikan semangat tersebut. Dan saya ingin ajak saudara-saudari semua bersekali sertai saya untuk kembalikan semangat tersebut. Mungkin ada, ya, kita tak sempat, apa pun sebab yang kita sebutkan. Hari ini kita buat keputusan, apa pun yang berlaku, kita hargai parti kita. Kita hargai anggota kita. Kadang-kadang kita nampak benda yang bersinar jauh lebih bernilai. Kita dengar janji-janji daripada mereka yang berpangkat. Tapi tidak semestinya semua itu mampu dilunaskan. Saya pohon kembali kepada suara akar umbi. Saya pohon beri peluang supaya kita mulakan gerakan ini. Saya pohon kita lancar dan kita gerakkan dalam 24 bulan sebelum pilihan raya yang akan datang. Target 50 kerusi marginal ini, saudara-saudari, dan kerjasama antara satu sama lain. Kerana saya tak mahu dalam 5-10 tahun kita kehilangan apa yang telah kita raih. Bukan untuk diri kita. Kalaupun bukan kita yang bergelar YB, kalaupun bukan kita yang bergelar menteri, yang penting parti, misi, perjuangan dan idealisme kita, dia hidup selama-lamanya. Dia kena semangat sebegitu. It's not about me. It is about us. It is not about what I can do. It is about what we can do together. Tak mungkin saya berdiri pun, tak mungkin dapat menang pun semasa lembah pantai tanpa pasukan. Jadi kita kena ada keterbukaan, tawaduk, the humility. When you fight, you can only succeed if you fight together. Dan akhirnya, sudah tentu kita usaha, kita doa, kita tawakal. Ya, kepada saya, dengan segala rencana yang berlaku di seluruh dunia, saudara-saudari, kita ini alhamdulillah Allah bagi hidup dalam keamanan. Kita suarakan penolakan terhadap apa yang berlaku di Gaza, di tebing barat. Tapi kerana kita tahu ada keterbatasan, kita juga perlu pertama sekali memperkukuh saf kita, pertahanan kita dan kejayaan kestabilan kerajaan. Kerana itulah antara prasyarat sebelum kita boleh melawan bahaya yang mendatang. Dan percayalah menjelang tahun depan,
dengan seorang narsisis di Amerika Syarikat. Belum habis lagi desakannya. Dan Malaysia termasuklah negara-negara membangun yang lain akan terus menjadi sasaran. Dan atas dasar itu, saudara-saudari, ia bermula dengan gerakan parti. Bermula di bumi bertuah Negeri Sembilan dengan rakyat Melaka juga di sini. Sahutlah ya seruan ini, sama-sama kita bekerja. Kita kena pastikan semangat woman dosya iciaran. Kita semua mewakili masa depan dan insya-Allah kita diberikan kejayaan. Terima kasih saudara-saudari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reforma